Jom tengok rumah banglo baru bersebelahan dengan Cyberjaya. Design pun serius cantik. Let's go. Inilah dia, two story banglo dekat Gamuda Curve. Sesuai untuk abang kakak yang cari banglo baru dekat Cyberjaya, tapi tak kena-kena taste-nya. Bolehlah tengok rumah ni. Gamuda Curve ni literally one exit away sahaja daripada Cyberjaya. Township baru, dalam early stages lagi, tapi recreational park pun dah ada dah. Shop plot pun dah dibina. Abang akan nak jadi orang terawal tak kat sini? Sama macam Elmina, kita ada tetamu tetap yang akan datang 10 minit sekali. Banglo ni pun baru-baru dapat kunci bau konkrit pun ada lagi. Cak Joten. Design planning taman ni pula memang unik. Instead of daripada jalan terus masuk rumah, you will have this gateway dulu before you enter the unit. Berkeluasan 50 kali 90. Banglo ni siap ada 5 bilik dan 6 tandas. Carport pun punyalah luas. Easily boleh buat 6 kereta kat sini. Abang akan yang ada banyak kereta tu tak perlu risau. 6 kereta kat dalam, 3 kereta lagi untuk tetamu kat depan. Belakang banglo ni pula bukan sekadar backland kosong. It's a recreational space untuk family juga. Tengoklah, siap dengan koi pond. Additional space kat belakang ni pun memang luas. Sesuai buat paket lah. Walaupun banglo ni menghadap unit lain, tapi because of the gap that is so jauh, ditemani dengan kehijauan-hijauan ni, kita tak rasa sempit. Menarik tak? Alright, cukup tentang kawasan. Let's go inside. First, ada ruang foyer kat depan ni before you enter the living area. Ruang living area ni pun is a perfect rectangular shape. Senang kita nak arrange perabot. And you will have these two large sliding door for ventilation and lighting. And that will be guest bedroom. Ruang yang okay, connected dengan tandas kat luar. Bagus design tandas ni bagi sliding. Tak adalah makan ruang sangat. This will be your kitchen. I think can do better lah. And sebelah kitchen is the laundry, and that will be the maid's room. Dekat laundry area ni pun dapat view cantik Boleh lah sambil tengok washing machine gedegang-gedegang kat sini, tengoklah view kat luar sekali. First floor pula ada 4 bilik dengan 3 tandas. 2 bilik menghadap depan dan 2 bilik dengan living area belah belakang. 2 anak yang tersayang ni kita bagi kat belakang sebab view dia cantik. Tengok. Bilik satu lagi ni pun dapat juga. Untuk anak yang nakal tu kita bagi bilik sebelah ni sebab macam penjara sikit lah. Suruh dia tengok anak jiran sebelah je lah. And this is the master bedroom. Tandas yang luas untuk raja dan permaisuri dan large view kat taman sekeliling.